Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini, kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini, kita cerita berita dari Malaysia Kini. PRU 16, Cabang Parti Keadilan Rakyat, usul Nurul Izzah bertanding di Parlimen Batu. Persoalannya, adakah ini petanda kemunculan semula Nurul Izzah ke gelanggang utama politik negara? Adakah Parlimen Batu sedang dipersiapkan sebagai pentas baru kepimpinan masa depan? Dan bagaimana pula nasib penyandang sedia ada yang telah mempertahankan kerusi itu dengan majoriti besar? Saudara dan saudari, isu ini nampak seperti usul biasa daripada cabang parti, tetapi dalam politik Malaysia, tiada usul yang benar-benar biasa. Bila sesebuah cabang sebulat suara mencadangkan nama besar seperti Nurul Izzah Anwar, itu bermaksud ada mesej yang sedang dihantar kepada pucuk pimpinan parti. Cabang Batu menyatakan keutamaan masih diberi kepada ketua cabang untuk bertanding selaras tradisi sejak tahun 2008 hingga 2022. Namun, jika pucuk pimpinan mempunyai rancangan lain, mereka mencadangkan Nurul Izzah sebagai galang ganti. Ayat ini nampak sopan tetapi mesejnya jelas. Nama Nurul Izzah sedang digerakkan semula. Mengapa Batu? Parlimen Batu bukan kerusi kecil dalam sejarah reformasi. Kawasan ini mempunyai latar perjuangan yang panjang. Ia pernah dikaitkan dengan gerakan rakyat, suara bandar, pengundi pelbagai kaum dan kawasan yang sering menjadi perhatian nasional. Batu bukan sekadar kerusi parlimen. Batu adalah simbol politik bandar Kuala Lumpur. Kalau seseorang tokoh mahu kembali ke medan nasional dengan impak besar, Batu memang antara pentas yang sesuai. Nurul Izzah bukan nama asing. Beliau pernah dianggap ikon generasi reformasi, digelar Puteri Reformasi dan menjadi antara wajah paling dikenali dalam Parti Keadilan Rakyat. Tetapi politik sentiasa naik turun. Kekalahan beliau di Permatang Pauh pada pilihan raya umum ke-15 memberi tamparan besar kepada karier politiknya. Ramai melihat kekalahan itu sebagai penutup era lama. Tetapi hari ini, nampaknya ada gerakan mahu membuka lembaran baru. Persoalan besar sekarang ialah, adakah Batu lebih sesuai untuk Nurul Izzah berbanding Permatang Pauh? Permatang Pauh syarat dengan sejarah keluarga Anwar Ibrahim. Tetapi ia juga membawa beban persepsi politik warisan. Batu pula berbeza. Batu lebih urban, lebih muda, lebih bercampur dan lebih dekat dengan isu kos sara hidup, pekerjaan, perumahan serta sentimen kelas menengah bandar. Jika Nurul Izzah mahu membina identiti baru yang lebih segar dan bebas daripada bayangan lama, Batu mungkin platform strategik. Namun, dalam politik, setiap peluang datang bersama risiko. Kerusi Batu ketika ini disandang oleh P. Prabakaran. Beliau bukan tokoh kecil. Pada pilihan raya umum ke-15, beliau menang dalam pertandingan 10 penjuru dengan majoriti lebih 22,000 undi. Itu bukan angka kecil. Itu bukti beliau mempunyai kekuatan tersendiri di lapangan. Jadi, jika nama Nurul Izzah dibawa masuk, apa jadi kepada penyandang? Di sinilah bermulanya persoalan dalaman parti. Adakah jasa penyandang akan diketepikan demi strategi lebih besar? Atau adakah parti akan cuba susun semula kerusi lain bagi mengelakkan pertembungan dalaman? Dalam banyak parti politik, masalah sebenar bukan lawan di luar. Masalah paling sukar ialah mengurus ego, pengaruh dan cita-cita di dalam parti sendiri. Kalau penyandang rasa diketepikan, ia boleh menjejaskan jentera. Kalau akar umbi berpecah, lawan akan ambil peluang. Dan jangan lupa, Batu bukan kerusi yang boleh dipandang mudah. Pengundinya celik politik. Mereka menilai calon bukan sekadar logo parti. Cabang Batu juga menyebut mereka mahu calon yang bersih, bebas persepsi rasuah dan selari dengan prinsip perjuangan parti. Ini ayat yang kuat. Bila akar umbi sebut integriti secara terbuka, itu bermaksud isu imej calon sangat penting menjelang pilihan raya umum ke-16.
Rakyat hari ini semakin penat dengan politik lama. Mereka mahu tokoh yang boleh diyakini, bukan sekadar pandai berpidato. Nurul Izzah mempunyai kelebihan di situ. Beliau sering dilihat berimej sederhana, bersih dan konsisten dalam beberapa isu reformasi. Tetapi kelebihan imej sahaja tidak cukup. Beliau perlu buktikan sentuhan akar umbi masih kuat selepas beberapa tahun di luar barisan hadapan. Politik hari ini berubah. Pengundi muda semakin ramai. Media sosial menentukan naratif. Prestasi kerajaan semasa juga akan mempengaruhi sentimen. Jika ekonomi lemah, calon parti kerajaan akan menerima tekanan. Jika ekonomi stabil, calon nama besar akan mendapat manfaat. Maka pencalonan Nurul Izzah di Batu bukan hanya soal individu. Ia berkait rapat dengan prestasi kerajaan perpaduan, kekuatan jentera Parti Keadilan Rakyat dan mood rakyat bandar menjelang pilihan raya nanti. Ada satu lagi sudut yang menarik. Sebelum ini, nama Nurul Izzah juga disebut berpotensi ke Bandar Tun Razak, menggantikan ibunya Datuk Seri Dari Wan Azizah Wan Ismail. Itu menunjukkan beliau mempunyai beberapa pilihan laluan politik. Jadi, kenapa Batu tiba-tiba muncul? Mungkin kerana Batu dianggap lebih selamat. Mungkin kerana Batu lebih strategik untuk naratif reformasi bandar. Atau mungkin kerana parti sedang menguji reaksi rakyat terhadap nama beliau. Kadang-kadang dalam politik, usul cabang bukan keputusan akhir. Ia adalah belon ujian. Tengok siapa sokong, siapa bantah, siapa senyap. Kalau sambutan positif, gerakan diteruskan. Kalau ditolak, nama lain akan muncul. Bagi pihak lawan pula, berita ini tentu diperhatikan dengan teliti. Jika Nurul Izzah bertanding, lawan akan menganggap Batu sebagai medan panas. Nama besar akan menarik perhatian media nasional. Isu tempatan akan bercampur dengan naratif nasional dan bila itu berlaku, Batu boleh jadi antara kerusi paling hangat dalam pilihan raya umum ke-16. Saudara-saudari, politik Malaysia sentiasa menarik kerana satu usul kecil boleh membawa kesan besar. Hari ini hanya cadangan cabang. Esok mungkin jadi keputusan pusat. Lusa mungkin jadi pertempuran besar pilihan raya. Adakah Nurul Izzah benar-benar akan kembali sebagai calon di Batu? Adakah penyandang sedia ada akan kekal? Adakah pengundi Batu mahu wajah lama dengan semangat baru atau mereka mahukan tokoh tempatan yang sudah terbukti bekerja? Itulah persoalan yang akan terus dibincangkan. Sekarang kami mahu dengar suara anda. Jika anda pengundi Batu, adakah anda pilih Nurul Izzah sebagai calon atau anda rasa penyandang sekarang patut diberi peluang sekali lagi? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Politik bukan milik elit sahaja. Politik milik rakyat yang mengundi. Itu dia ulasan dari Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.